Inilah rupa aku punya rotor asal. Saiz mungkin lebih kurang 282mm, tak silap aku. 282 ataupun 300 kot. Tapi aku rasa 282 kot. Ini yang kita tukar 355mm dia punya saiz dia. So kalau untuk rim 18, cun-cun Cina. Biar putus cinta dia, jangan putus tali air dia. Ada clearance lagi boleh tolak masuk ke? Sebab dia jauh dengan lower arm. Sebab ruang tepi ni ada lagi, dia boleh tolak lagi. Oh tu. Ni ruang ni. Ada lagi. So boleh. Macam mana kita nak main dekat caliper? Ni. Oh. So washer dekat spacer tu, dekat bracket dia je. Okay, so ni contoh dah siap. Ya ilaha illallah. Punyalah aku punya takut. Cakap kau, kenapa? Ni seram guys. Tapi semua clearance lepas. Kita dah check dah tadi. Cuma kejap lagi lah the moment of truth. Cuma yang aku risau dekat biji timah ni. Timah dalam ni, kalau kena, aku kena buka, aku kena buat balancing belakang. Itu trik dia kalau tak nak kena. And dah siap dah, alhamdulillah. So yang ini tadi kita pun dah pergi test. Cuma sekarang nak kata terkeluar pun tak, masih cun-cun. Daripada top view atas pun tayar tak terkeluar. Yang cantik dia daripada belakang. Ini baru betul miti yang macam kita nak. Dan fitment memang rapat gila. 35mm, cun-cun. Clearance tadi dah try belok habis pun. Zinc plate belakang yang stok tu pun tak terkepit dengan ball joint ke apa semua. All good. Cun-cun-cun.